yang nak jadikan cenderamata door gifts yang harga RM16 terlalulah sedikit costly, agak mahal sikit. Nak bagi pada 100, 200 orang agak mahal sikit. Jadi boleh je kita potong dua, tapi potong dua tu RM8. Paling-paling RM7 kita bagi diskaun kalau banyak tempahan untuk door gifts. Jadi juga terlalu agak mahal sikit bagi orang yang tidak maulah keluar duit banyak. Kita buat dalam bentuk ini. Berbunga-bunga, kita bagi 3 pieces. 2 pieces ni terlalu sikit sangat lah. Kita letak dalam kotak 3 buku kecil ini, RM1, RM1, RM3 lah. Sesuai dah tu kalau nak bagi door gifts kat orang tu, antara 3 to 5 ringgit each. Ataupun RM3 ke bawah. So yang ni kalau 3 pieces, 3 buku, ianya akan jadi RM3. Tapi kalau order banyak, 100, 200, 300 set, satu set ni ada 3 lah. 3 pieces ni kita letak dalam kotak macam ni tapi kecil sikit. Yang ini yang untuk buku 110 gram ya, sabun. Yang ini kalau kita letak kotak yang kecil 3 pieces. Jadi harganya RM3. Tapi kalau dah order 100 ke 200, kita boleh diskaun lah. RM2.80 ke untuk 3 pieces tu. Sesuai sangat lah kita letak dalam plastik cantik-cantik sikit. Kemudian letak dalam kotak macam ni. Jadi pada siapa yang berminat, bolehlah PM saya, DM saya. Untuk mandian pula, saya bagi pada sabun buku ni. Untuk mandian, mungkin yang bertanya. Lebih, memanglah, saya terus terang saya cakap, ianya bukan sewangi sabun di buku di pasaran seperti Palmolive, Lux, Dove dan sebagainya. Ianya tak sewangi itu. Sebab kita tak letak pewangi komersial. Kita hanya wangi datang daripada sabun ni, datang daripada pati minyak bunga kenanga dan pati minyak bunga just rosemary. Tapi kita boleh olah kepada pati minyak bunga melo ke, pada pelanggan yang nak order banyak 200 ke. Dia kata saya nak pati minyak bunga jasmine dah letak dalam tu. Boleh, kita boleh ada tertakluk pada benda tu, ada di pasaran lah, ada di vendor. Kita bolehlah masuk situ. Atas kemahuan pelanggan. Tertakluk pada keadaan. Okey. Selain daripada kurang wangi tapi wangi natural. Dia tidak berbuih seperti sabun di pasaran. Tidak berbuih. Tapi jadi kalau siapa yang beli sabun saya ni, kenapa kurang buih ya? Memang berfungsi begitu. Nak berbuih macam mana? Sebab dah ada minyak kelapa dalamnya satu. Kemudian dah ada shea butter pula satu. Kemudian kita letak minyak zaitun pula satu. Jadi nak berbuih macam mana? Berbuih lah, tapi berbuih dengan cara yang bagus. Maknanya dia bukan berbuih saja. Dia berbuih dengan